Ni rakyat Terengganu ni suka makan. Oh, Suka makan, suka santai-santai. Makan Jadi sedap-sedap tu ni. ya, betul. Jadi bila ada tempat yang menarik ni, sambil diorang beli makanan tu, ada yang sampai menghampar tikar di tepi-tepi, di tebing sungai ni untuk berkelah bersama keluarga. Mungkin kalau orang yang kat luar sana nak tahu bila buka bila tutup, dia ada ke jadual? Sekiranya ada permintaan, buka spend lock, kena check, make sure buka. Memang kita perlu test bukaan, tutup dia macam mana, angle macam mana dan sebagainya. Pemasangan tu mungkin melibatkan kos. Tapi dari segi inspection tu dah ada sensor di beberapa tempat tertentu dan kita perlu buat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Dalam masa yang kita tengah podcast ni, kat belakang kita ada kapal kat belakang kan. Itulah kebetulan. Memang very live. Boleh tengok. Your money for the